Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini saya nak bawa saya Ahmad dan ada jemaah daripada Traidi. Kami nak bawa anda jalan-jalan ke dua destinasi kita, iaitu kita akan pergi ke Jabal Khandamah dan kita akan pergi ke kaki Bukit Tur, insya-Allah. Okey, jom bersama dengan kami. وش تبي أكثر مبتعد والشوق بي أثر كم عطيتك وش تبي. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita berada di Jabal Khandamah. Ini video-video suasana di Jabal Khandamah, insya-Allah. So tadi saya buat video waktu tengah siang. Sekarang kita dah solat maghrib di sini tadi berjemaah. Dan sekarang ni suasana di selepas solat maghrib. InsyaAllah ni Jabal Khandamah. So para jemaah yang datang umrah haji, jangan lepaskan peluang untuk datang ke sini untuk bergambar. InsyaAllah. Okey, siru ala barakatillah. Kita jumpa ke next destination kita di kaki Bukit Tur, insya-Allah, bersama dengan Ahmad dan juga jemaah-jemaah Traidi. Say hi. Okey, baik. Alhamdulillah. وانت اغلى من نظر عيني لا تعاند وارجع استغفر لا تعاند وارجع استغفر وانت اغلى من نظر عيني لا تعاند وارجع استغفر لا تعاند وارجع استغفر شوق قلبي وانت تدريبه في الهوى لازم تداريبه ما يجوز الصد والغيبه دام حبك دوم بيك كبار. Alhamdulillah kita dah sampai di دام حبك دوم بيك كبار. sampai di Tur. Okey, tengok sini. Haji tengok sini. 1 2 3. Okey, tengok sini. 1 2 3. 1 2 3. Jom. إذا غادرتم هذا السوق ولم تأخذوا شيئا تفضلوا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم يا سادة، شرفتمونا وانستمونا في هذا السوق، فإن سوق القوافل يرحب بكم كل التأكيد. اهلا ومرحبا بك. Baik. Masya-Allah, masya-Allah. اهلا وسهلا ومرحبا بالزائرين، حللتم اهلا ووطيتم سهلا. Masya-Allah. هنا نمتلك اجود انواع العقيق اليمني وعقيق يمني. اهلا وسهلا بالزائرين. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita berada di kaki Bukit Tur. Dan ini juga antara destinasi yang wajib dikunjungi oleh jemaah haji dan umrah. Datang ke sini, kita merasai suasana Al-Quttah. Al-Quttah ni suasana zaman dulu lah. Nanti yang seperti saya tunjukkan dalam video tadi, ada unta, ada orang Arab yang berpakaian macam zaman dulu, ada macam pasal-pasal zaman dulu. So sangat menarik, kena datang ke sini. Ambil peluang lah. Okey, insya-Allah. Okey, hayati video di kaki Bukit Tur, insya-Allah.
بهم حتى قال قائلهم نأخذ من كل قبيلة رجل فيضربونه ضربة رجل. وبينما كانت مكة تضج بالخطر كان لطف الله يسري في الخفاء يدبر لرسوله أمرا محفوظا برحمته. فلما استوفى الصبر مداه فتح باب السماء. طرق باب أبي بكر فأدرك أن ساعة الهجرة قد حانت. Alhamdulillah kita sekarang berada dalam muzium di Jabal Tur. Saya rasa ini antara muzium yang terbaik juga untuk para jemaah datang nak mempelajari bagaimana sirah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa di Tur, hijrah Nabi, cerita tentang Suraqah dan kisah-kisah yang lain-lain insya-Allah seperti yang saya tunjukkan dalam video ni. Jangan lepaskan peluang para jemaah sekalian. Kalau datang ke Mekah, walaupun kena tambah duit sendiri pun tak apa, datang ke sini insya-Allah sirah ada berkaitan. Dah sampai Madinah dah insya-Allah. Tala'al badru 'alaina. Masya-Allah. الناس والنخيل والبيوت ينتظرون خبر القدوم ويرقبون رسول الله كما يرقب الظمآن الماء. Masya-Allah. Wala yatil wada wajab syukur ala mada'alillahina. Masya-Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah sekarang kita berada dalam 4x4 untuk kita hiking. Hiking mana? Hiking Gosur, Jabal Sur, insya-Allah. Okey, jalan ni okey lagi. Kejap lagi kita akan masuk off-road lah. Ready untuk off-road. Okey guys, untuk kenderaan ni harga dia satu kepala 38 rial. So satu kereta ni boleh muat 7 orang. So kami 7 orang ngam lah satu kereta. Okey. InsyaAllah nanti saya tunjuk video daripada tempat turun kereta lah, insyaAllah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di lokasi 4x4 untuk mula pendakian ke Gua Tur. Video Gua Tur saya dah tunjuk dah, live tanpa edit ketika saya sampai puncak Gua Tur. Boleh tengok dalam video yang lain, insyaAllah. Ini adalah tempatnya lah, tempat kenderaan 4x4 ni. Daripada kaki bukit dia akan drop di sini dan kita boleh mulakan hiking daripada tangga ni lah sampai ke puncak, insyaAllah. Dan daripada sini ke puncak, kalau pace laju sikit mungkin dalam 40 minit, kalau slow sikit mungkin dalam 1 jam lah untuk sampai ke Gua Hira, Gua Sur. Ini adalah 4x4 yang kita boleh ambil. Harga dia 38 rial satu orang. Dia akan bawa sehingga ke pertengahan ni lah, insyaAllah.
Okey, saya rasa sekadar itu saja perkongsian kami dalam perjalanan Jabal Khandamah dan juga Jabal Thur, insya-Allah.